Nasihat, saya ni penyakit suka tengok orang puang lawa. Dok mu aku pun suka. Lepas tu orang puang yang lawa-lawa ni jangan melawakan sangat dirinya, kerana menyusahkan kaum laki-laki. Jangan duduk sengih duduk tunjuk muka. Tak usah duduk make-up sangatlah. Sebab orang lelaki ni nak berjalan, dia ada penyakit orang lelaki ni, zuyyina linnakum bisyahawati minan nisa. Allah buat orang lelaki, Allah beri perasaan suka tengok perempuan. Tak tengok banyak, tengok sikit. Orang tua suka, tak usah kata orang muda. Sebab tu janganlah ada make up tempat-tempat sangat. Orang perempuan yang make up lawa-lawa sangat, pelik-pelik tu sebenarnya dia tak yakin muka dia lawa. Sebab tu dia pun tepung gandum, tepung kanji, tepung ubi, nak suruh lagi lawa. Padahal Tuhan buat tu lawa dah. Saya jangan diangkat perempuan, jadi saya nak tanya apa hukum mengambil adik angkat. Boleh, tak ada masalah dah. Tapi tak diangkat adik tu. Mereka dia jadi mahram kita. Ni main adik angkat umur berapa? 18 tahun. Angkat 19 tahun. Angkat pun dalam kereta di bawah pokok. Jangan main angkat gitu. Adik angkat dalam Islam hanyalah kita ni anggap sebagai macam adik, dan kita beri belanja kepada dia, kita jaga nafkah dia. Bukan jadi macam adik diri boleh pegang, boleh cium dan sebagainya. Dan apakah hukum mesej dengan isteri orang? Soalan yang terakhir, hukumnya sama kita bercakap juga dengan bini orang. Tengok keadaan apa. Bini orang tu dia jual kuih, kita nak beli kuih boleh cakap tak? Boleh tanya tak? Kuih ni berapa? Dia pun jawab, kuih ni sebiji RM1, tapi kali 3 RM10. Ambil sebiji lah, pasal 3 jadi mahal. Tak ada masalah. Pasal tu kes jual beli. Maka itu juga kalau kita mesej, kita hantar mesej ke bini orang, kita tanya berapa harga tepuk kemarin, dia pun jawab gini-gini. Tapi kalau benda yang haram seperti fitnah, syahwat, nafsu dan seumpamanya, maka sudah tentulah haram. Apa yang haram dalam berkata-kata, maka dalam mesej pun itulah haram juga. Soalan terakhir, sampai mimpi saya didatangi oleh 3 tentera berkuda Islam. Dalam mimpi itu saya berumur 61 tahun. Saya berumur 4 tahun. Salah seorang 3 orang tentera Islam itu jelas kelihatan wajah jernih saya tengok. Tiba-tiba seperti lalu terdetik hati saya, Rasulullah, soalannya apakah saya sudah salah seorang tentera Islam itu akan memerangi tentera kafir? Dia jumpa dengan 3 tentera Islam dalam mimpi. Ini soalan terakhir. Baik, ada bila dia tengok tentera Islam ni, salah seorang tu bila dia tengok, dia cerita dalam hatinya, Rasulullah, adakah maknanya inilah tentera yang akan memerangi Islam, memerangi tentera kafir, yang akan mengepalai dengan rombongan tentera Islam? Macam-macam mimpi ni kita boleh tafsir. Jangan jadikan sebagai akidah. Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Saya nak terang sikit tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi orang duduk apa benda duduk kecoh duduk kepala ni. Orang ni kata tu guru dia Imam Mahdi, orang ni kata tak ustaz dia Imam Mahdi, orang ni kata tak lain pula. Tak payah kita teka siapa-siapa. Sekarang ni kita bersama dulu dengan gerakan ulama-ulama nak menegakkan kebenaran. Jadi bila masa saja Imam Mahdi muncul, kita pasti bersama dengan Imam Mahdi untuk memerangi kufar seluruh dunia. Tak payah pelik, tak payah kita buat tanda dan sebagainya untuk jadi tentera Imam Mahdi, tentera berkuda dan sebagainya. Sekarang ni dulu, sebelum terbit Imam Mahdi, kita bersama dengan perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Di Malaysia, di Chechnya, di Palestin, di Sudan, di mana saja, kita ada satu matlamat untuk mengembalikan negara Islam kepada kuasa yang menegakkan Islam. InsyaAllah pertemuan kita pada petang ini mendapat berkat daripada Allah malam insyaAllah. Seterusnya sampai ke malam ini ceramah perdana, saya sangat-sangat rasa berbesar hati dijemput kepada majlis yang sangat besar seperti ini. Dan nak beri nasihat sekali kepada orang muda-muda kita. Orang muda-muda tolong, dalam kehidupan kita orang muda macam-macam. Sebab kita semangat nak main bola, ni kuat main hoki, ni kuat main badminton, ni kuat main gitar, ni kuat main music, ni kuat main snooker, ni bagian kita burung, ni kita joystick. Banyak pasal. Ingat, lagu-lagu mana hobi kita boleh berbagai-bagai.
Tapi apabila Al-Quran dengan pemerintah telah berbalak, kita tidak ada pilihan. Nabi bersabda, ala innal kitaba was sultan sayaftariqan faqulu ma'al kitab. Ketahui dan jaga-jaga, suatu masa nanti kerajaan akan berbalah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka pastikan diri kita bersama dengan apa yang dibawa di dalam Quran. Sebagai orang muda, kita pastikan apa saja hobi kita, kita mak rock ke, mak reggae ke, mak blue ke, mak rufik ke, mak apa ke, ulama adalah tonggak kejayaan kita di dunia dan akhirat. Mana-mana umarah yang bersama ulama, kita cinta dan taat umarah itu. Mana-mana umarah pemerintah yang menentang para ulama, maka kita tentang umarah tersebut. Bukan kerana nafsu, kerana sayangnya kita kepada diri kita sendiri, sayangnya kita kepada Islam yang Allah beri percuma kepada kita, sayangnya kita kepada Allah yang menanti kita di padang kausar, di padang mahsyar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan kepada orang-orang muda kami ini untuk meneruskan perjuangan, membantu ulama-ulama kami yang telah ditentang begitu hebat oleh orang-orang yang masih tidak faham tentang agama mereka sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk tidak merasa sedikit pun takut kepada manusia-manusia yang tidak malu kepada ulama-ulama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan istiqamah dalam menjalani jalan dakwah, jalan mujahadah, jalan yang telah kami lalui ini. Walaupun semua orang berpaling daripada jalan yang benar, tetapkan hati kami agar terus bersama di atas jalan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadzal yawmil mubarak min as-su'ada al-maqbuni wa la min al-ashqi al-mardudi. Allahumma a'idh al-islam wal muslimin wa al-shirka wal musyrikin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur al-muslimin mujahidin fi Suriya. Allahumma ansur al-muslimin mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi takbir. Takbir. Terima kasih kepada Ustaz Zaidus di atas kuliah yang disampaikan kepada kita pada petang ini. Khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita petang ini sekali lagi menjemput dan mempersilakan Ustaz Zaidus bersama dengan semua pimpinan, sama-sama kita berdiri untuk kita menyanyikan lagu rasmi Parti Islam Malaysia PAS. Silakan sama-sama kita menyanyikan lagu rasmi PAS diiringi dengan alunan muzik. Dengan semangat dan kebenaran, jihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh jalan. Satulah wahai kaum muslimin, dengan revolusi dan kebahagiaan. Jihadlah wahai kaum muslimin, biar syar'i ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Rasulullah, dengan megah daulah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah bergerbang jasa dalam menemukan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata benar-benar dirohmi. Satulah wahai kaum muslimin, dengan semangat dan kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Satulah wahai kaum muslimin, dengan